Ini dunia, dia ada balasan harga orang tu bik peluh kijaan tu ada harga dia. Begitu akhirat titik peluh kita nak ada harga. Sebab kalau titik peluh kau gahak, kau ganas siap kira setiap titik tu. Allah. Tapi kalau titik peluh kita takut jalan kebajikan kira habis tu. Air mata kita menitik kerana apa? Kerana takut ke Allah. Titik tu boleh memadamkan api neraka. Tengok nak ayat tergerak geri kita ni bukan sia-sia. Sebab tu kata inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguh kami tidak mensia-sia. Tidak mensia-sia, tidak menghampakan. Setitik peluh tak ada. Kan? Tengok dunia tak ada tu. Karen dia kira habis tu. Nah, hanya siapa? Kalau orang ni jadi bos, jadi tokel, yang beri gaji tak cukup pada koli. Hak sepatutnya berapa sehari lah ni? Undang-undang. Kerja orang biasa berapa? Sehari? 300. Tapi aku 300 lah kata. 300. Sekurang-kurang 300. Orang hak biasa 300. Lepas tu kau naik lah. Tiba-tiba bosnya beri 200 ya. 205. Itu ada hak tutup tu. Salah tu. Agama kira bos ni tak betul ni. Habis tu kena ada yang berkuasa tu. Ini nak kata ini bawa pada akhirat bukan sekat dunia saja. Jangan tipu. Janji nak beri banyak tu, nak beri banyak tu. Kita lebih lagi itu masalah suka rela. Itu dia. Balik kali apa tu juga jangan tipu. Jangan tipu. Kerja malah orang serah kita buat kerja tu. Bagi demo kita ni boleh terima wakil, boleh buat kerja. Jangan dia tipu. Jadi susuk juga jangan. Kata jazaa'an bima kanu ya'mal. Akan balas semua tu. Itulah tengok contoh dunia macam tu. Sebab tu kita suruh ingat ke akhirat, jangan lupa tu. Apa gerak geri boleh tak iktibar akhirat. Kan?